Matahari cerah bersinar terang. Di channel Rosie kita terbang. Cerita indah tak pernah hilang. Senyuman kita jadi kenangan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kawan-kawan. Okey, hari ini saya berada di satu tasik. Dah janji dengan kawan-kawan nak menjala hari ini. Sementara menunggu kawan-kawan ni, nanti kita orang nak sarapan dulu. Orang dah sampai. Dia punya bowling tu, aduh. Okey kawan-kawan, misi bermula. Kita orang dah nak start lah. Nunggu-nunggu ingatkan Mai yang datang. Tapi dalam 2 orang je yang berjala. Okey lah, layan hari Minggu. Sekali dengan Abang Jamil. Abang Jamil pun solo tu. So jala yang saya beli ni pun sekali dengan dia lah. Okey, jom. Pembaraan bermula. Ui, banyak. Tak tahu lah banyak ikan tasik kan makan barang. Paling lah situ. Ni video. Ui. Ni video. Gorgon. Ui, besar kan. Ui, dengan batang-batang tu dapat. Sangkut ni tadi. Ui, benda tu. Ambil video bang. Okey. Strike Right. Lama. Ambil dekat sikit bang. Tu. Tunjuk. Cik Jamil ambil ni. Tu Cik Jamil pegang. Pegang patut atas gambar dalam grup oh. Okey, Ni baru gorgon. Strike. Jap. Pijak dah. Pijak dah. Oh, besar. Oh. 700 gram. 700 gram ni. Hantar kat ni dalam grup, tunjuk apa ni. 700 gram. Berapa 2 ekor? 3. 3. Masih kau? Buah. Ni saya pegang ni. Tunggu. Wah. Baru seekor kecil je. Aduh. Ni boleh ambil. Ni boleh lah. Ni buat goreng ke buat berkasam ni? Goreng je. Baik ya. Ada tu, besar. Terus. Bon. Dia dengar kita orang duduk buat pengayak tu yang dia nak view. Ui, tajam ni. Soalan nisang dia. Tu. Wah.
Ni. Oh, besar. Ui. Main dah. Ha. Bau apa tu? Oh. Alah, sekali kayu lah. Besar tu, dia nampak macam besar gedung-gedung. Dah, dia sebab ada kayu tu. Kayu yang keluar tak dia. Lebih seekor tu. Aduh. Lepas. Oh, kayu baik ni. Ha. Tadi yang besar tu benda. Ha? Tadi yang besar tu. Tak dia yang besar tu terlepas lah kayu dia. Dapat yang besar ni boleh lah. Ha. Boleh lah tadi yang besar terlepas. Ada kayu. Belum lagi selamat. Belum lagi. Bahaya kayu ni. Besar tu. Ada yang besar tu tu. Ada yang besar dalam tu. Bahaya. Alamak. Alamak. Wah, besar. Oi, boleh 2 ekor. Dua. Oh, ui. Jangan. Insang dia. Ah, Oh, besar. lebih kurang lah. Bang, bang. Wah, besar. Aduh. Wih, tajam. Bismillah. Oi. Oh. Tadi lah. Besar. Dia tak macam duri terapai tu kecil tu hingga sikit. Ni kena tu. Masuk. Boy. Ha? Dapat? Dapat? Mana? Sepat lagi. Banyak lah sepat ni.
Memang suka. Oh, dah ada saya. Besar ni. Gua ada ni besar ni. Ni duduk senyap ni. Ah, saya tak padu lah, boleh lah. Aduh. Apa yang sangkut tu? Dapat Cik Jamil? Rugi pot je. Sangkut je. Oh, besar. Sayang betul lah. Nanti video ni banyak ekor orang kat situ. Dia lagi di sini je. Ni video. Besar. Woi, besar ni. Ni sangkut kat mana tau? Ada tu kayu-kayu. Saiz comel. Besar saya. Wow. Woi, besar gila. Woi, keli Afrika besar gila. Ni yang dilepas. Keli Afrika. So, dia macam Shoot bang. Shoot kan. dia macam dia bilang enggak. Oh. Bahal ni, tapi tak ada macam tu. Shoot. Besar gila. Kena pegang je ni. Ambil gambar. Ambil video. Oi, macam pegang ni. Okey kawan-kawan. Abang Jamil dapat keli Afrika. Tu dia. Oi, bila sangkut situ. Koyak je. Meh, kau kena pegang meh. Sangkut dekat bini tu. Ha. Koyak je lah aku. Tak pala dapat tu. Koyak meh. Koyak lah. Besar Kau takut pegang keli ke meh? Tak, bui tu. Dia punya litik mana? Tu dia. Angkat. Bisa litik mana? Tu dia bukan ada bisa, dia dekat tepi dia tu tajam. Kalau tempat tak lama tak pakai ni. Ha. Semua sebab nak bincang balik. Dah, angkat meh. Dah gemuk-gemuk. Dia dah balik ah. Dia pergi tunggu sana kot. Licin. Pegang sirik dia tu. Dua-dua. Oh. Dia. Kau punya gemuk dia nak lah ni. Kau tak lepas lagi. Nak ambil. Kalau kau tak nak, aku ambil lah. Sangat. Tanya tu dulu. Tu dia. Besar. Kejap ni aku ambil gambar dulu. Di tengah lagi Cik Jamil. Di tengah lagi ada Cik Jamil. Alhamdulillah. Oi, ada besar tu. Shoot. Bat, hai. Oi. Hai awak.
Aku rasa keli tu main sana sih. Main di kolam sana. Sebab dia luan dulu ayak ni. Okey. Bandaraya. Ini dia. Ikan bandaraya. Okey kawan-kawan, kita orang dah stop menjala. Alhamdulillah. Adalah rezeki. Nanti kita tunjuk hasil macam mana. Okey? Ni penganjur baru sampai. Penganjur guru lain. Bang, buka bang, hasil bang. Tuang dulu. Ni. Hasil. Kita tengok hasil. Tu Tu bawa sekali. Yang sana pun bawa sekali. Sampai habis bateri. Buka lah. Di sini, di sini. 4 kilo dah. Tuang ya. Tuang. Tuang, ayo ambil video. Abang ambil ni. Sabar ambil lah. Dapat panggil. Tu dia. Aku suruh dia telefon. Aku suruh dia hantar aku. Tu dia, bergerak-gerak lah. Kepala dia besar ni. Aku makan tu. Mereka tu. Tu Jamil. Kau nak ke mana tu? Aduh. Sana. Aku ingat tadi kata apa lah. Tak nampak ekor anak tu. Ni dia kawan-kawan. Hasil menjala. Tapi itu kecil. Ni keli. Besar tapi dia ekor merah. Makan. Ni lain macam ah. Sebab dia punya Tengok bawah bawah putih eh? Di bawah pun dia macam macam Uyuh. macam masalah. Dia bukan negro lah. So ini dia hasil menjala hari ni. Ada kat 5 kilometer. Jalan. Penyertaan 2 orang. Penganjur kurang promosi je. Ui, besar. Mana? Keli Afrika. Dapat. Okey, kawan-kawan, ni keli Afrika ke keli apa? Kalau korang tengok. Asal gulai sedap? Ni bawah dia putih. Bawah putih. Ni. Boleh ke pegang macam tu? Tak ada. Boleh, tak ada. Dia tajam kat sini. Dia tajam sini je. Dia kau ingatkan sembilang apa? Tak, tapi mesti dekat mana? Ni. Ni dia yang tajam ni tepi ni. Nampak ni? Ni kat ujung ni. Ujung tu je. Pegang ni. Pegang kat sini, pegang kat sini. Ni rasa tak tulang kau? Betul lah. Ni depan dia tajam. Ujung tu. Kat lain tu tak ada. Tapi keli tak ni sangat macam ikan lain. Macam sembilang. Okey, ni keli Afrika ke apa kawan-kawan? Okey kawan, itu dia lah hasil tadi. Hasil menjala 2 orang peserta. 2 orang peserta. So kita orang hari ni Orang backup oh, peserta 2 orang. 2 orang lagi peserta backup. 2 orang. So, itu penganjur, baju merah penganjur. Itu cameraman. Itu dia cameraman ya. Jadi itulah konten untuk kali ni. Sekian dulu video untuk kali ni kawan-kawan. Yang mana yang dah subscribe Tadi channel. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe boleh subscribe. Okey. Sekian dulu video untuk kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Supportlah Rozi sampai jadi hype. Jalan bersama sampai ke puncak. Kongsikan cinta biar ya tegak. Dari dapur sampai ke alam, Rozi Talib bawa